Okay. So, anak-anak, video ni dia ada 3 bahagian. Okay, yang pertama tentang footer. Yang kedua, cikgu nak ceritakan tentang CSS. Dan yang ketiga ialah cikgu nak ceritakan pasal Canva. Okay, kita pergi kepada footer dulu. Cikgu ada bagi kamu footer. Okay, footer ni kamu copy dan kamu paste dekat CZM htdoc nama folder kamu. Okay, CZM htdoc dan dalam folder kamu. So, kamu pastekan dekat sini. Okay, paste footer. Alright. Lepas tu, dia dah ada dekat sini. Okay. Kamu buka footer tu dekat apa kita panggil dekat Notepad++ dan kamu edit yang ini. Saya kan buat sistem Undian Papan Tercantik. So, nama singkatan dia adalah CISPAN. Saya buat sini CISPAN. So, ini adalah saya buat nama sistem saya yang penuh. Okey. Kemudian, bila awak dah edit dekat footer.php bahagian ini, awak cuma edit ini saja tau. Yang ini dengan ini saja. Okey. Then, cara nak masukkan dia ialah, katakanlah saya letak dekat index dulu. So, dekat index, awak kena type ni, include footer.php. So, bila awak save, awak akan nampak perubahan dekat coding awak ada ni. Inilah footer. Nampak belah bawah ni. Ada footer ni kan. So, inilah footer. So, katakanlah footer tu tak ada. Saya buat log masuk, tak ada footer kan dekat bawah ni. So, ini apa? Login.php. Right. So, saya buka login.php dan saya copy ni. Masukkan di sini footer. Footer. Nama file tu. Footer.php. So, bila saya saya refresh, awak nampak tak dekat bawah ni? Dah ada dah footer tu. Okay? Boleh Alright. So, kalau dekat page tu nanti, mana-mana page yang tak ada, contoh daftar pengundi ni tak ada footer. So, yang ini daftar pengundi.php. Awak bukalah daftar pengundi. Okay, daftar pengundi.php. Tak ada include footer dekat sini kan. So, awak include lah footer dekat sini. So, awak buat footer. Okay. Awak save dan awak akan nampak bila awak refresh, ada dekat bawah ni footer. Alright? Okay. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua ialah CSS. CSS ni ialah macam mana kita nak cantikkan awak punya sistem ni. Okay. CSS lah yang menjalankan peranan dia. So, saya ada bagi dekat awak tadi header. Okay. Header yang baru tu ada tulisan warna hitam ni. So, awak just adjust. Okay. Edit dekat yang warna hitam ni saja. Nanti saya tunjuk. Okay. Tapi sebelum tu, awak scroll down dekat header.php. Awak nampak tak ni sistem tempahan. So, ini awak tukarlah sistem undian. Nama sistem awak. Okey, nama sistem awak. Okey. Lepas tu, awak tekan save. Okay, awak tekan save. So, awak tekan save. Macam tu. Okey, dan apa yang kita kena ubah? Sekarang ni, bila awak buat, bila awak buat, awak save ni, bila awak pergi macam ni index, dia jadi warna biru kan? So, yang ni kita boleh tukar sebenarnya. Awak tukar dekat yang tulisan warna hitam. Scroll up, nampak background colour, sky blue. Alright, so kalau awak nak ubah yellow, awak type lah sini yellow. Awak boleh ubah macam-macam warna. Okay. Macam-macam warna. Sorry. Mana ni? Ni. So, awak refresh. Awak nampak dia dah jadi warna yellow. Okay. Lepas tu, awak juga boleh, selain daripada ni, saya tak nak dah yellow, sakit mata saya. So, saya buat sky blue balik. Lepas tu, katakanlah login tadi. Login ke? Log masuk. Login ni warna putih kan? Kenapa dia tak jadi warna background yang sama? Sebab bila awak pergi kat login, yang kita ada letak CSS tu dekat header kan? Sebab dekat sini awak tak include header. Awak tak masukkan header dekat dia. Okay? So, awak letak sini.
Apa saya buat tadi? Saya copy yang atas ni, copy include ni. Lepas tu saya paste, enter satu kali, nak bagi ada space kat situ. Dan awak type sini, header. Okay, header. Sebab nama file ni header.php. So, awak pergi kat login.php ni, awak enter. Nampak? Dia dah tukar jadi warna biru kat sini. Okay, background dia dah jadi warna biru. Alright. Kemudian, awak juga boleh tengok, sebelum tu, saya tak pernah terangkan dekat awak yang ni. Language ni, kita boleh tukar tau. Tapi dengan syarat ada internet lah. Contoh katalah saya nak buat Arabik. Awak tengok tulisan tu dah jadi warna Arab. Okay. Tapi syarat dia kena ada internet. So, saya nak ambil English balik. Mana English? English balik. Tu dia jadi English. Okay, kalau nak buat bahasa Melayu lah. Ada ke Malaysia? Sini. Malay. So, dia jadi bahasa Melayu balik lah. Okay, faham Alright. So, seterusnya tentang CSS tadi. Okay, sambung balik. CSS tadi, awak nampak tak bila awak pergi login, awak scroll down, awak nampak tak perasan tak sini ada kelas panjang. Okay, panjang ni, dia sebenarnya ada dalam header ni. Awak tengok kat bawah, scroll bawah sini panjang. So, semua ni adalah berkaitan dengan borang yang ada letak kelas panjang. Okay, so, katakanlah ini dia letak solid black. Saya border dia. Okay, saya terangkan satu ni. Ni black. Awak nampak tak black ni kan? So, saya dah nak black. Saya nak buat red. So, letaklah sini red. Lepas tu, kalau saya kata saya tak nak solid, saya nak letak dotted. Okay. So, what happen to the line? So, awak nampak dia jadi dotted break. Dotted red. Okay. Faham Alright. Kemudian, satu lagi. Yang mana okay, katakanlah saya nak buka upload. Okay, upload pampa kenyataan. Sekejap, saya login dulu. Saya log masuk dulu. Sebagai, boleh ke ni? Tak salah. Kejap. Ni sistem lain ni. Saya masuk sebagai admin dulu. 1, 2, 3. Betul? Kenapa salah? Oh, bukan. Dia ni bukan. Undian papan. Okay, admin. 5, 7, 7. Okay. 5, 7, 7. Salah. 1, 2, 3. Okay. Saya masuk. Okay. So, katalah upload papan. Nampak ni? Tulisan ni kan? Tak cantik kan? Dia pun tak ada garisan. Okay. So, yang ini pula, buka upload papan. Sebab yang pertama, dia tak ada kelas. Macam login ni, awak nampak tak? Dia letak form kelas panjang kan? Sebab dia tak ada letak kelas. So, sini, bahagian form ni, saya letakkan kelas. Saya copy paste je. Okay. Kita tengok apa berlaku. Tu. Dia jadilah. Ada garisan dotted red ni tadi. Okay. Lepas tu, tulisan H3 tu. Bukan H3. Tulisan tu tak cantik kan? Awak nampak tak sini ada H3? Tulisan tu dia jadi warna apa kat sini? Alamak, silap lagi. Dia jadi warna merah kan? Tak cantik. Okay, so cari dekat header H3. Nampak tulisan warna merah. Tak nak lah. Nak tulisan black. Okay, so save. Nampak? Tulisan tu jadi warna hitam. Okay. Boleh dekat situ lah yang awak kena tukar. Okay, kat situ awak kena tukar. So, awak mesti tertanya-tanya, cikgu, kenapa muat naik ni tak masuk dekat dalam kotak? Sebab, nampak ni. Ini form. Kotak tu nama dia form. So, kalau awak nak ada sama, letak dalam kotak, awak cut yang ni, awak paste di sini. Okay, ni saya guna Ctrl+C, Ctrl+V Okay, so bila saya paste, saya refresh, nampak dia dah masuk dalam tu. Macam tu cara dia. Okay, boleh Okay, saya tak nak cerita banyak yang ni sebab
Yang ni saya nak awak explore sendiri. Okay, explore sendiri. Dekat awak boleh tanya ChatGPT ke, awak boleh try dekat, awak boleh cari kat sini CSS W3 School. Okay, W3 School. So, awak boleh cari dekat CSS dekat sini. Nampak dia ada ajar awak. Okay, dah ada ajar awak. Okay, dah ada ajar awak. Contoh, ni dah ada try it yourself ni. Ni. Kalau awak nak ubah apa-apa, awak ubahlah. Okay, awak boleh try lah dekat sini. Kata kalau awak nak buat margin, border dia. Dia ada macam-macam jenis border kat sini. Ni nampak saya buat dotted, ada dash, ada solid, double. Awak boleh try. Awak boleh try and error kat sini. Okay. Dan coding dia pun dia dah bagi dah ni. Nampak border style, dotted, border style, dash. So, kalau kita tengok dekat header tadi, header ni bahagian table. Table ke? Kejap. Dia bukan table. Ni bahagian kelas panjang ni. So, awak boleh buat sini dash. Awak tengok dash. What happen? Dia akan jadi dash tak? Tu nampak. Dia tak jadi dotted. Dia jadi dash. Alright. Lepas tu kata kalau awak nak tukar warna. Warna ni. Mana ni? Warna ni kan. Ni kan warna biru kan. Yang ni apa ni? Ini table. Okay, kita tengok pada senarai. Kita buka senarai. Senarai pengundi contohnya. Awak nampak ni table. Table TR. Kan? Table TR. So, awak boleh tengok. Awak boleh tengok dekat sini. Dia ada table. Ni table. Ada tak dia letak TR? Dia tak ada letak TR. Tapi dia letak TD. Letak TD. So, table tu contoh. Sky blue. Awak nak warna dia warna cyan. Ada tak warna cyan? Okay, cyan. Dia jadi tukar tak dia warna cyan? Tu nampak? Dia ada tukar warna cyan. Alright. Lepas tu awak tengok, kenapa tindakan saya ni kecil hapus pengundi berbanding dengan senarai admin? Straight macam ni je. Awak boleh adjust tu. Okay, awak tengok kat sini. Senarai pengundi. Mana senarai pengundi? Tindakan tu nampak ni, 20%. So, cuba buat 30%. Dia akan jadi besar tak? Tu, dia jadi besar. Ketelaluan ni kecil lah cikgu. Boleh awak nak besar kan? Awak buatlah kat sini 20%. Boleh. Tak ada masalah pun. Nampak? Barulah cantik. Okey. Kenapa garisan ni tak nampak? Saya nak ubah. So, awak ubahlah. Awak carilah dekat sini. Ada tak? Border margin kot. Saya pun tak pandai ni. Saya try and error je. So, margin 1. Okey, header. Awak tengok. Dia keluar tak margin? Tak keluar pula. Maksudnya awak kena carilah dekat mana yang dia ada buatkan garisan tu. So, kat mana nak cari? Awak boleh tanya ChatGPT ataupun awak boleh tanya dekat belajar dekat W3 School ni. Ni awak nampak ni ada banyak-banyak ni. So, kalau awak nak border width ke? Border width ni apa? Border width. Ni. Border width 5px23. Ni. Ni border width ni. So tu awak belajarlah. Okay, awak tengoklah. Mungkin dia tak berlaku. Itu TD kan? TD. Dekat TD ni kot yang kena letak border width. Okay. Border. Malas lah. Saya malas lah nak buat ni. Malas. Saya nak buat ni je. Ni. Saya nak copy paste je. Copy paste ni kerja orang rajin. Kerja orang bijak sikit. Okay, kita try lah Saya pun tak pandai ni. Tu nampak? Dia jadi besar. Macam ni. Macam tu lah cara dia. Okay. So, belajarlah sendiri. Okay, next. Bahagian yang ketiga. Canva. Okay, Canva ni pula. Apa yang saya nak awak buat ialah. Okay. Awak ada Canva kat sini kan? Awak login Canva, gunalah awak punya ID delima awak. Okey. Macam mana dia? Macam mana Saya nak log out ni. Log out ada tak? Tak ada pula log out kat sini.
Okey, saya log out dulu. Okey, awak pergi canva.com login. So, nanti dia ada login kat sini kot. Awak boleh login guna ID Delima awak. Okey. Lepas tu, awak cari Google Header. Okey, Google Header. Ini untuk apa cikgu? Ini untuk ni ya anak-anak. Ni. Ni. Untuk awak punya yang depan ni. Apa header awak ni. Alright. So, apa dia awak kena buat ialah awak pilihlah mana yang awak suka. Okey, saya ajarlah saya suka ni. Okey, pilih ni. Lepas tu, awak ambil customize this template. Right. Lambat sikit. Okey. Dan sini awak buatlah nama sistem awak. Selamat datang ataupun welcome. Sispan. Contoh. Sini. Sistem undian papan tercantik. Dan papan tercantik. Okey. Lepas tu kan, nak ubah gambar ni. Ni tak ada kena-mengena lah gambar ni. So, awak ambil elements. Boleh ke elements? Saya pun tak tahu. Okey. Dan saya cuba ambil board. B-O-A-R-D. Board. Tak ada pun. Notice board. Okey. Notice board. Ni ada kan? Dia ada gambar macam ni kan? So, awak klik je. Ini video. Tak mau. Saya tak mau video. Saya nak fotos. CR. Ni ada gambar ni kan? Contoh-contoh. So, saya replace lah ni. Ni saya tak mau. Meo. Sorry. Saya buatlah ni. Saya tak sini. Cikgu tak cantik lah. Suka hati awak lah. Awak nak cantikkan macam mana. Kan? Awak nak letak gambar ke. Awak carilah dekat element ni. Okay. Awak nak letak. Ni kalau awak nak tukar ni. Biru ni. Tak cantik lah cikgu. Saya suka warna biru ni. Tukarlah. Tulisan ni tak boleh awak nak tukar. Tukarlah. Okay. Cikgu, tapi gambar-gambar ni tak ada yang cantik pun. Okay, awak pergi kat design ni. Cuba awak cari notice board. Contoh Saya selalu buat macam ni je. Notice board. Okay. Tak ada lah. Tak ada lah. So, saya buat sini board. Kenapa dia tak ada? Katalah, tak apalah. Saya buatlah sini education. Ada kan? Style. Dia macam ni je lah. Tiba-tiba kan awak kata, scroll. Gambar ni macam best lah. Ni macam menarik ni. Boleh letak ni. Contoh kan. Awak kata, ni. Awak buat add as new page. Awak berkenan dengan ni. Petak-petak ni. Okay, petak-petak ni. Sekejap kita tengok boleh tak? So, petak-petak ni saya cut. Ctrl X. Dan saya pergi sini. Ctrl V. Awak nampak? Dah tukar dah petak-petak. Boleh je buat macam tu. Okay. So, dah siap. Contoh katalah dah siap. Awak tekan share. Bukan. Tekan assign. Boleh tak? Ada tak? Ke share? Share. Tekan share. Download. Okay. Scroll down. Awak nampak? Sini ada page. Sini ada 2 page kan? Yang saya nak page 1 ni lah. Page 1 ni yang Sispan ni. So, saya pergi download. Scroll down. Page 1 only. Done. Download. Okay. Tunggu kejap. Tunggu sebentar. Okay. Kemudian. Awak nampak tak? Dekat download ni. Dia ada ni. Ini gambar ni. Kan? Gambar ni. Awak rename lah dia. Mana ke rename? Rename mana? Rename ni. Kalau saya nak letak. Header 1. Awak tengok header 1 ni. Dia PNG tau. Maksudnya dia .png file. Kita cuba Sis cuba.
So yang ini awak cutkan dia. Cut. Awak kena masukkan dekat si Xampp htdoc dalam folder gambar. Lepas tu awak paste. Boleh tak paste? Okay, ada header 1 ni. Betul? Okay, dah siap. Ingat tajuk dia header 1 .png .png. Sebab tadi saya sebagai png. So, awak pergi kat coding balik. Bahagian header, scroll up. Awak nampak tak? Image source. So, gambar header 1 .png. Kena tengok awak dot apa. Okay, kita tengok. Jaya ke tak? Dia tukarkan. Tada! Nampak? Dia dah tukar. Macam itulah dia. Okay, so itu saja guys. Caranya. Saya bagi masa lah dekat awak buat sampai hujung bulan Februari. Untuk awak edit, untuk awak cantikkan saja. Dan nanti March kita nak buat dokumentasi. Okey, itu saja anak-anak. Selamat mencantikkan awak punya sistem. Bye.